Hai, selamat datang ke YouTube channel saya AI Makan. So, apa yang saya nak buat hari ni memandangkan saya dah lama nak post konten disebabkan masing-masing ada kerja, Aslah pun ada kerja, saya pun ada kerja. So, hari ni saya dah call kat Aslah tadi. Saya tanya dia, "Kau free tak hari ni? Aku nak shoot engkau ni. Kau dekat mana?" Dia pun cakap, "Aku ada dekat UiTM Jasin ni, Melaka ni." So, dia tinggal kat situ untuk selama 2 hari sebab dia ada event apa tah. So memandangkan dia ada dekat sana, saya nak pergi melawat dia lah dekat Melaka, dekat Jasin tu. Jauh juga, dalam sejam lebih. Saya dah lama tak ada konten, so saya nak pergi jenguk dia. And then tadi pun saya ada tanya juga, kat situ ada apa je, ada aktiviti apa je. Lepas tu dia cakap lah ada flying fox, rumah hantu apa semua. So maybe saya boleh lah pergi buat aktiviti, buat konten dekat aktiviti kat sana kan. Tapi yang specialnya, si Aslah tu dia tak tahu yang saya nak pergi. Tadi dia tanya saya, "Kan tak nak datang ke?" apa semua. Saya cakap lah, "Tak boleh, tak ada transport apa semua." And then lagi pun jauh pula. Cakap last minute kat aku, "Tak apalah, aku tunggu kau balik sini je lah, barulah aku shoot konten." Saya cakap macam tu kat dia. Saya cakap lah, tak ada, saya minta location dia. Tu saya cakap, "Tak apalah Aslah, tak jadilah, aku tunggu kau balik je lah sini." So sekarang ni saya akan pergi ke Melaka. Kita akan buat surprise kat Aslah. Saya harap dia sukalah surprise ni sebab saya dengan dia pun dah lama tak jumpa. Maybe dia rindukan saya. Saya pun adalah rindu sikit dekat dia. Sikit je. Rindu nak tengok dagu dia je. So tanpa melengahkan masa, jom kita pergi ke Melaka. Let's go. Sekarang ni saya kat kedai kereta, kedai tayar. Apa yang saya buat kat sini, kereta tu sebelum saya nak pergi jauh ke Melaka, jauh lah juga kan, dah sejam lebih. So sekarang ni saya tengah buat alignment untuk keselamatan saya and balancing. Sekejap tu kereta tu. Ini kereta bypass saya, tapi saya pinjam disebabkan saya nak pergi jauh, saya tak ada kereta. Kereta saya tak siap lagi, so saya pinjam kereta dia. Tu dia suruh saya buat alignment dulu, tu semua tu. So untuk Aslah, mak tahu Aslah tengah sorangan dekat sana. Aslah tak ada siapa-siapa, Aslah sorangan. So tak apa Aslah, mak akan pergi selamatkan Aslah. Mak akan jadi peneman setia Aslah untuk event UiTM Jasin tu. Mak akan pergi. So mak nak tengok juga suasana UiTM macam mana, sebab saya kan tak pernah sambung study apa semua kan. So saya nak tengoklah suasana dekat sana macam mana kan. So saya pun tak sabar, excited. Cuaca pun nak hujan. So maybe saya akan bawa perlahan je lah kereta tu sebab takut apa-apa yang terjadi dekat saya. Dekat Aslah, Aslah tunggu okey. Aslah tunggu abang okey. Abang datang dekat Aslah ni. Okey. Kereta dah siap. So perjalanan dalam 1 jam 41 minit. Anggaran akan sampai dalam pukul 5.39. So saya akan buat sampai pukul 5. Cik. So sekarang ni saya perjalanan, insya-Allah minta-minta lah benda-benda yang kita tak nak jauhi, kemalangan ke apa ke, insya-Allah, amin. So untuk Aslah, tunggu abang okey. Abang dah on the way ni. Nanti kita spend time, okey. Kita spend time together. Okey, dah lama dah abang tak jumpa Aslah ni. So jom kita pergi ke Melaka Jasin. Let's go. Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai dah. So kita nak cari parking lah untuk Aslah. tak tahu lagi yang saya dah sampai. Saya tak tahu ni nak parking mana ni. Saya tak tahu ni dia parking mana. Ni orang, suasana. So kita nak try ke Aslah dulu. Sebelum tu kita nak cari parking dulu. So kita dah dapat dah. Cuma kita call. Aku kat sini lagi. Kau kat sini lagi? Aku dah sampai ni. Sampai mana kita? Sampai sini lah. Sumpah. Sumpah. Kita buat apa? Aku buat surprise. Betul lah. Betul lah, aku dah sampai ni. Ramai ni dah awet ni. Mana send location ke aku? Kau dekat mana? Kat Padang tu ke apa? Aku dekat rumah tamu dia. Kau macam tak happy je aku datang ni. Bukan lah. Kata happy. Apa? Apa tak faham lah kau cakap. Kata happy, terkejut. Terkejut. Lepas tu macam mana ni? Aku nak pergi mana ni? Aku nak parking mana ni? Aku tak tahu ni. Aku dekat Pusat Persatuan Pelajar. Apa benda tu? Okay, nanti aku send location lah. Okay.
sunset. Jadi macam tak happy je aku datang sini. Pusing balik lah balik driver. Dah lah 2 jam menghadap jam lagi. Lepas tu tak happy. Tu tak apa, saya nak WhatsApp dia. Kita naik reaction dia depan-depan pula macam mana. Kita sambung je lagi. Let's go. Sekarang ni yang selalu saya pergi straight je. Lepas tu belok kanan. Depan tu tak tahu lah dia ni, mana dia ni. Aslah, abang dah sampai ni. Aslah tak kesorangan dah sudah. Abang akan sentiasa teman Aslah, okey? Di mana pun Aslah berada, tak kira 1000 jauh, 1000 batu jauh ke apa ke, abang akan sentiasa ada dengan Aslah, okey? So abang dah nak sampai dah ni Aslah. Aslah relax je. Mana Aslah? Aslah mana? Aslah? Sekarang ni saya disedai tau. Aduh, macam pergi ambil kat rumah dia. Abang dia tunggu lagi tau. Tunggu. Aku tak tahu nak catch up dengan dia. Sebab lama kan tak buat video. Mana ni dia ni? Tapi serius cakap, vibe-vibe kat sini best lah. Ada vibe lah kat sini, kawan-kawan apa semua kan. Last saya rasa macam ni dekat asrama je. Gold memories lah. Gold memories. Takkan dapat dibeli di mana-mana sahaja. Aslah! Oh! Aslah, lamanya tak jumpa Aslah. Aslah, weh makin tinggi kau. Sebab ni lah. Oh, aku ingat kau makin tinggi. Dah seminggu dah kita tak jumpa. Weh makin tembang bodoh muka kau. Ya weh, makin berisi bodoh kau. Dah pandai lipat seluar dah. Ni fashion. Kau nampak macam makin berisi juga. Oh ya ke? Aku makin handsome ke? Padahal seminggu tak jumpa, tak apa-apa lah. Ya weh, kau makin berisi sumpah bodoh. Tapi okey lah, makin cantik, makin cantik. Berisi betul ke? Haa. Aku tengok. Makin berisi. Kau pun sama. Tapi kan aku rasa mabuk lah kat sini. Ramai awet lah kat sini. Ni dom perempuan ke apa? Oh ya ke? Tapi aku kat rumah tamu ni. Rumah tamu ni macam tetamu punya tempat lah. Oh ni ke? Tak ada siapa macam aku kat sini. Oh, saya datang sini disebabkan kereta Aslah tau. Oh my god, Aslah. Aslah, kenapa boleh jadi macam ni Aslah? Kat accident ke? Orang buat aku pressure tadi sampai aku. Ya ke? Aku datang sini sebab kau cakap kat aku kereta kau rosak. Lepas tu boleh gerak tak ni? Tak boleh gerak lah weh. Tak boleh gerak. Lepas tu kau kena duduk sini lah. Bagai ni aku tak dapat ikut kau lah hari ni. Aku yang stay sini dulu. Alamak, kalau kau stay sini aku nak stay sini jugalah. Sumpah weh. Saya suka ni. Ya. Tapi aku takut dia punya aku body part weh. Tapi aku boleh back key lah. Boleh kau bagi? Haa. Apa guna selotip? Otak kau, simeng lah. Tapi better beli baru kot. Cepatlah tu betul lah. Ya. Tak kalau harga simeng tu tak berbaloi, baik beli baru terus. Dia macam gini, dia ada pros and cons dia. Kalau kau dengar betul Ha? Kalau aku beli baru, Okay. harga RM350. Okay. Tapi aku kena tunggu minimum 2 minggu. Okay lah tu, bawa je lah. Separuh macam tu. Kalau aku repair pula, harga RM400. Tapi aku kena tunggu 4 hari untuk siapkan. 4 hari? Kena hantar body kit ni lah. Hantar body kit di kedai, dia orang siapkan dalam masa 4 hari. Kedai mana? Dekat area tempat aku di Mazda ni. Oh. Tengok kau akan pilih mana. Yang kena tunggu 2 minggu baru ataupun repair tapi 4 hari. Repair 4 hari. Tapi nampak baca baru tak? Ni. Kalau repair, Oh ni saltik. Ni apa ni? double tip. Ai. Apa yang kat sini? Aku tak tahu lah. Inilah dia punya body tu. Tak faham lah. Kat dalam lah aku rasa. Kotornya kereta macam tuan dia. Oh ni. Okay, faham. Kalau daripada jauh ni lah tak kata aku je ke? Ya, aku nak tengok kereta kau. Kau kan kata ni. Aku main tengok lah. 2 jam tahu tak? Dah lah jam. Kalau aku yang tak okey, adakah kau masih akan datang? Adakah kau masih akan datang untuk aku? Kalau kau tak okey. Kalau kau tak okey, yang tu PNC. Pasal ada apa kat sini? Aku datang ni bukan nak tengok kereta kau sangat pun. Aku nak tengok suasana kat sini. Kau tak suasana ni? Sumpah? Serius? Tapi takut ramai lah. Apa yang ramai? Suasana lah. Ramai awet tak apa. Aduh. Aku dah pakai hand sanitizer ni. Kau dipakai je lah stokin ni. Masam kau lah daripada aku tadi suruh keluar cepat sikit. Aku tak sempat nak sama stokin. Aduh. Tu nak pergi mana ni? Jauh ke tempat tu? Jalan kaki ke macam mana? Mana boleh kaki kena naik kereta? Alah, naik kereta. Naik kereta kau ni. Aduh. Lepas tu tak boleh bawa ni. Sedikit sama je. Ha?
Ni kereta aku sewa. Betul lah. Ya, naik dah. Aku main melawak kau. Kau kata accident tadi. Kenapa macam lebat-lebat sini? Basah ke? Alamak. Ada orang duduk tadi. Apa tak ni macam... Basah ke? Kau kecing ke? Aku baru masuk engkau tu. Mana ni? Aku pakai, aku bagi. Ya, mestilah aku pakai. Aku appreciate. Mana ni? Kau jadi tour guide ke? Melawat kawasan. Situ. Great people. Lepas tu aku meet and greet lah? Aku macam bertuah macam tu. Ada apa? iPhone 17 Pro Max? Ada. Di mana ni? Belok ke sini. Kiri? Kiri. Belok sini. Cakaplah kiri. Okey, Lepas tu ada boot kat sini banyak-banyak makanan. Kau nak pergi tengok ke? Boot? Boot ni? Boot? Boot ni? Kat tasik tu ni, kat tasik. Tasik. Lidahku dirogol. Apa? It's just fine. Cuba kau bawa sikit. Stok masam lah. Kata happy ke aku datang ni? Happy lah. Ya ke? Sebab kakak seorang kat sini, so aku nak jadi peneman lah untuk kau. Tapi aku belum makan untuk petang. Kau tak makan lagi lah? Kau nak makan mana? Ada jual-jual tak kat sini? I'm so hungry. I'm so hungry. Kau jalan kat aku ni bukan nak tunjuk suasana ni. Sekarang ni kau nak pergi mana? Kau lah kena bawa aku. Kau jadi tour guide aku. Ya, tapi kau nak pergi mana? Ada apa kat sini? Aku tak nak main Firefox sebetulnya. Sebab baju aku tak sesuai. Asal tak sesuai? Takut terbang? Bukan takut terbang. Maksud? Aku tak sesuai. Hai? Sebab baju aku ni macam cantik-cantik. Alah, terbang sikit main. je. Lepas tu apa lagi yang best? Selain apa? Flying frog? Flying frog tu. Flying fox. Flying fox? Dia ada rumah hantu kat sini. Rumah tu. So sekarang ni saya nak pergi main apa? Flying frog. Katak terbang. So kau akan jadi katak lah sekejap lagi. Kau yang akan jadi katak. Aku tak main. Kau je. Asal kau tak main? Kenapa pula? Mainlah sekali. Kau kena main sekali tau. Okay. Dia jadi flying frog. Tahu kau main sekali tau. Oh lah. Alah sesuai lah dengan apa tu? Dengan seluar macam tu. Seluar lipat macam tu. Okey lah. Style okey. Apanya? Main lah je lah. Special. Ramai lagi yang style-style lah. Kau macam nak pergi apa ni? Pergi super-rupa, faham tak? Aku nampak macam terpaksa je. Aku memaksa kau. Mana ada lah. Kau tu dulu pakai sedih. Ya ke? Azlah. Kau dulu. Ai, aku dulu. Alah manja-manja pula. Aduh ketat. So, kita orang akan berjalan pergi ke atas sana. Kau tahu tak sebenarnya hari ni pengorbanan aku paling besar untuk kau. Nak tahu kenapa? Kenapa? Sebenarnya masa kau call aku tengah tidur. Oh iya ke? Jadi Asal kau tidur? yelah aku punya program dah habis pukul 3. Oh ketiga lagi habis. Pukul 3. Aku dah cakap kan. Kau ni. Kau cakap pukul 6. Hey. Cakap tempat tutup pukul 6. Oh tu benda ni tutup pukul 6. Aku mana tahu. Aku ingat pukul 6. Sebab tu lah aku datang. Kalau aku tahu kau pukul 3 kau dah habis, aku tak datang. Aku takut kesian kat kau. Yelah awal-awal tu kan kau suruh aku datang. Kan aku cakap aku tak boleh datang. Okey, aku cakap dengan kau. Aku punya program habis pukul 3. Okay. So after pukul 3 tu aku free. Jadi kau datanglah kalau nak buat konten kat sini. Banyak benda boleh buat. Oh. Tapi kau tak cakap kau datang. Jadi aku tidur lah. Lepas tu kau call aku cakap kau datang. Aku buat surprise. Surprise motherfather. So surprise. Suka ke? Sukanya. Kau tengok tak tangga tu tinggi. Nampak tak? Alah tinggi lagi kita. Aku dulu. Boleh? Boleh? Hah? Kau dulu ke aku dulu ni? Dah lah dia. Kata tu dah. Aslah aku aslah. Jom saya. Jadi bismillah, auzubillah minasyaitan. Dia bapak laju motor.
Oh. Azlah okey. Roh kau tertinggal tak tadi? Roh aku tertinggal tadi. Aku tinggal masa dia paling tali tu. Ha. Aku ingatkan nak lipas muka aku tadi. Oh ya. Kalau libas muka kau? Wah, that's so much fun. Kan best kan? Kau lah tak nak naik. Aku dah ajak-ajak kau tak nak naik. Aku nak lah. Guys, sekarang Mai nak main climbing Kau rock. takutlah gayat-gayat. Mai nak main climbing rock. Asal tak main climbing rock tau. Asal tak takut gayat ke? Asal tak takut gayat tapi asal malas nak main. Kau takut gayat? Nanti nampak ni bentuk seluar. Oh, So aku tak nak main lah. Okay lah, tak payah main lah, tak payah. Boleh. Percaya. Nak aku suruh dia orang sorak nama kau ke? Kau tak jawab gila. Mu jawab gila. Mat. Biar aku nak tenang je. Biar aku nak tenang. Turun ni lompat kan? Lompat? Ada. Lompat. Oh ya? Nanti dia ada kontrol lah. Ya. Kau ada naik atas tak? Dah, dia tahu. Go Mahan, wow! Wow, Mahan! Mahan. Kau buat apa kat situ? Tak payah. Kita sorak nama dia boleh? Boleh. Nanti ada naik kita jerit Mahan, Mahan macam tu tau. Biar dia malu sikit. Let's go guys. Mahan! 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 Dah nak sampai. Lagi sikit. Fighting. Aku nak tengok macam mana. Nak tengok macam mana dia. Lompat. Bagilah saya. Lompat. Saya takut lah. Kita nak kira tau. 1, 2, 3, lompat. Wah. Kau kena ke aku yang kau. Tak. Naik. Inilah semangat. I'm so proud of you. You did it. You did great. You did great, Mat. Good job, Mat. Macam tarik tali tu. Kau tarik tadi. Yalah, backup awak tu. Oh, backup saya. Kalau tak backup, tak dapat ni. Yay, Mahan did great. Kau. Kau macam Spiderman kat atas tu dengan tekan-tekan macam tu kan. You so great, you know. You did great job. Habis best lah. Best gitu. Betul lah aku cakap feeling sampai atas takut nak terjun. Dia naik tu tak perasan. Dia dekat atas tu nak terjun tu dah takut dah. Aku dah pernah rasa dah main tu masa dulu. Macam mana? Kau rasa dah macam tak ada kaki ya? Awal tak sepatutnya? Sebelah tu sudah putih, tak cicak Ni style okay, GDT bawah. Rasa tadi dah settle dah main aktiviti apa semua. So saya nak bawa Aslah pergi makan pula. Kau nak makan mana? Asam pedas. Asam pedas? Melaka kan? Kamu Melaka. Okey lah, memandangkan Melaka ni dia viral dengan asam pedas, saya akan bawa kau pergi makan asam pedas, okey? Yeay, nasib baik kau ada. Ya ke? Kalau tak tadi aku terfikir macam aku akan pergi makan seorang-seorang. Oh, kau sunyi lah. Sebab kau ada kan? Tak ada nak sunyi, tapi alone lah. Ya, tak vibe lah. Tak apa lah. Aku ada ni vibe lah. Baik. Wih, so Dan lagi satu tak payahlah aku nak drive. Kalau kau ada ni, kau tahu kan aku macam mana kalau masuk kereta. tapi Oh lah, first time aku ambil kau kan pergi makan kan. Belum ni kau je main ambil aku. Ya dah. Okay lah, so saya nak bawa kereta, kita sambung je lagi. Let's go. So kita orang nak makan dulu. Wah. Kita ada ayam kicap. This is so good. Kita ada siakap. Yeah. Kita ada sardin. Yeah. Telur mata. From Malaysia. Lepas tu kita ada apa tu? Nasi putih. Telur Ada masin. nasi kerabu, telur masing, Sambal belacan. sambal belacan, Sambal belacan. sambal belacan, And belacan macam Aslah. Timur. Lepas tu timun. Aslah ada baby cockroach.
So kita nak makan-makan dulu. Kita sambung lagi, okay? So kita dah sampai dah. Kita nak hantar adik kita pergi kampus. Adik, abang dah hantar adik ni. Adik study elok-elok, okay? So guys, saya dah settle makan dah dengan Aslah apa semua tadi. Kat situ makanan memang best sangat, betul tak? Betul. Sampai baju saya kena kunyit korang. Ya, Aslah dah jadi kunyit dah Aslah. Asal pedas kunyit dia. Kenapa hitam tu? Meja tu juga tu aku rasa. Tu? Aduh, dah lah ni. Inilah mana. Adik mesti blushing kan abang buat macam tu? Abang hantar adik study abang balik elok, okay? Okay adik. Biasa adik abang ni abang bagi duit belanja. Abang bagi duit belanja? Biasanya. Nanti abang transfer lah, abang tak bawa balik lah. Apalah. Adik perlukan duit belanja lah kat sini. Nanti adik pergi ATM, adik pergi cocok. Ni kereta dah. Ini kereta adik. Lepas tu kereta apa? Adik tak mengaku kereta yang patah skirt. Abang harap ujian adik lepas ni makin berkurang lah. Ada hikmah dia lah tu. Mesti dia nak bagi yang lebih lagi. So saya rasa sampai di sini saja konten saya kali ni. Saya pun nak balik cyber apa semua. Ambil masa dalam 1 jam setengah untuk balik ke sana. 1 jam 49 minit. Are you one on call with me? Adik nak teman abang drive? Manalah tahu. Kalau adik sudi apa salahnya? Apa-apa pun thank you lah datang berjauh. Kias lah. Aku bukan tak happy tau. Cuma masa tadi kan aku tidur. Jadi bila aku angkat kau aku macam kau datang sini. Macam tu. Tapi aku macam aku tak percaya sebab aku macam kau buat surprise. Tapi aku agak terharu sikit lah. Ya ke? Mesti kau lonely kan? Tak ada kawan kat sini? Sebab aku dah fikir lah aku seorang-seorang nanti malam aku nak keluar makan lah sendiri mana-mana. Tapi bila ada kau, I'm not alone. Lepas ni sambung alone? Sambung alone. Tak apa. Apalah mana tahu esok aku datang balik. Boleh. Okay lah selesai. Tapi esok aku dengan boyfriend baru aku. So alah sial lah. Cheese. Dia boyfriend baru dia pula. Aku memang rumah singgah. Kalau ada kanda-kanda. Apa siapa esok? Nizam Zaidi. Oh esok Nizam Zaidi tu pula. Atau aku bila? Cheese. Kau dengan aku dah hari ni okey lah. Sial lah. Tak sampai 24 jam. Cheese. 4 jam je. So guys, sampai di sini saja konten saya pada kali ini dengan Aslah. So minta maaf sebab lama sidai tak post konten. Hari ni baru sempat nak post konten. Baru nak buat konten. So saya harap korang tak boring lah dengan konten saya kali ni. And saya ingin minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tegur hati korang semua. Kita jumpa lagi pada next konten. Mak. Mak. La.